Okey, hari kedua dekat Betong 5:30 pagi. So kita nak pergi ke I1 Skywalk. Morning. Morning sir. Morning. Pagi. Morning. Okay, kita dah sampai. Perjalanan daripada Pekan Betong ke I1 Skywalk ni dalam sejam. Dua lah. Dua. Empat dah. So 6 orang 180 baht, 180 baht. So kita kena pakai sarung kasut ni. Biasa orang kata awan kapet kan? Macam ni ke awan kapet tu? Harga macam ni. Atas dada. Oh, dia ada. Okey, inilah I1 Skywalk. So I1 Skywalk ni dalam 40 minit ke sejam daripada Bandar Betong. Okey, tadi kalau masuk kat kaunter tu, so kita kena turun ikut tangga ni. Sebab katanya mesin yang kita masuk tadi tu, dia count berapa orang lalu situ. So bila turun ni, dia kira balik exit berapa. So tak adalah yang tercicir kat atas ni. Dia punya turun tu naik dalam dekat 15 minit, turun 5 minit tak sampai. Mabuk. Mabuk. Sekarang dah pukul 8. Tapi korang tengok, still berkabus lagi kat sini.